Malaysia Cabang Sarawak sebenarnya akan menganjurkan satu carnival, iaitu Girl Guides Health Carnival 2025 pada hari Ahad 4 Ogos 2025 di perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Jadi karnival ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran orang ramai termasuk pada puteri terhadap penjagaan kesihatan sendiri. Sambil itu, karnival ini juga diadakan untuk mengutip dana bagi membiayai pelbagai aktiviti pada puteri, samping untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pada puteri Sarawak. Jadi karnival ini akan menganjurkan pelbagai aktiviti, termasuklah acara Zumba, 3 kilometer fun run, cabutan bertuah, blood donation, free health screening, dan gerai jualan makanan, minuman, produk kesihatan dan perkhidmatan kesihatan yang berkaitan. Kita sasarkan untuk mendapat penyertaan lebih daripada 1,000 orang yang akan menyertai acara komuniti ini untuk merealisasikan sasaran dana yang kita harapkan. Di samping itu, kita juga menggalakkan sokongan daripada segenap lapisan masyarakat, termasuk kementerian, jabatan, GLC dan badan-badan korporat, dan orang awam amatlah diperlukan. Jadi majlis ini akan dijaga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak. Kita juga akan menjemput Yang Berhormat Datuk Sebastian Tin Chu Timbalan Menteri Pelancongan, Kementerian Perancangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, dan juga Datuk Bandar NKS, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dwi